pengetahuan anda semua juga, Fiza Hassan ni sebenarnya seorang graduan UTHM yang memang background belajar real estate management. Betul, real estate management. So dia ni dia mula kenal Propnet Sistem Kota Baru ni dengan internship bersama kita, dan sekarang dia dah full time jadi ejen orang rent. Apa Fiza rasa Propnet ni memang tempat yang paling molek untuk Fiza bermula. Orang lain tapi Fiza sendiri. Okay. Satu lecturer ni dia influence Fiza untuk ambil real estate agent, dan masa tu juga Fiza pun memang masa study dulu memang ada buat bisnes, jadi seller, jual mah, bagi kemah apa semua kan, dan juga ada buat retail apa. Jadi Fiza rasa macam okey, darah aku ni nak buat benda gini ni kan, macam bisnes lah. Real estate ni kan macam bisnes kan juga kan. Jadi Fiza jadi banyak-banyak orang kata core yang ada untuk kita pilih tu, valuer dan sebagainya tu, Fiza lebih kepada cenderung untuk pilih real estate agent. Dan juga, apa Fiza pilih Propnet ni, masa tu tak kenal pun siapa Propnet. Gapa Propnet pun tak tahu kan, tak pernah dengar pun, tak pernah terlintas kan. Dan leaders di Nabila Nazari pun Fiza tak pernah kenal kan. Dan pada mulanya Fiza lebih cenderung nak pergi ke KL. Tapi suddenly Kak masuk, ada program yang UTHM Anjur, dan Fiza join program tu. Dan program tu Kak minta detail apa semua. Lepas tu Kak macam leader lah, ada ajak macam join apa semua tu kan. Jadi Kak Fiza mana? Leader kita, Nabila Nazari. Okay. Ada ajak kita untuk join program. Dan Fiza rasa macam okay, aku boleh terang ni. Sebab apa juga pilih Propnet ni, why pilih Propnet ni, one of the thing, leader sendiri lah. Leader sendiri tu dia sangat macam influence Fiza, encourage Fiza untuk okay, stay sini macam gitu. Beruntungnya Fiza dapat leader yang macam Nabila Nazari ni. Dia bagi guide lagu mana nak buat apa semua. Jadi benda tu yang buat Fiza kata okay, aku memang boleh stay sini. Dengan full willingness nak kita. Betul. Ada saya rasa untuk semua ejen yang berdaftar bawah dia, baik di Kata baik di JP, mungkin akan rasa benda yang sama lah. So Fiza first mari tu kan, Fiza macam walaupun Fiza dalam real estate punya course, tapi Fiza macam mari sini, Fiza kosongkan diri. Mana kita nak terima ilmu yang ada sini. Jadi sebab Fiza react ke leader mula sebelum join, Fiza buat apa Fiza pilih ejen ni pun, dan buat apa nak stay dengan Propnet ni sebab Fiza nak ilmu. Jadi Fiza kosongkan diri, jadi dia memang betul-betul tunjuk lagu mana nak kena buat. Dia ajar kita daripada scratch sampai up level. Bila tengok Fiza, berapa lama dah Fiza jadi ejen? Okey, sekejap lah saya lagi. Okey, 8 bulan. 8 bulan. Pak Fiza 8 bulan jadi ejen. Dari segi pendapatan, dari segi apa kita panggil income tu lah, atau berlaku perubahan, ataupun ada seperti macam Fiza expect, ataupun beyond expectation. Okey, sebenarnya beyond expectation. Melebihi sebab pada awalnya masa Fiza join kat Hop, mula-mula sekali Hop, masa tu bukan intern lagi. Kak ayat mari tera-tera je. Masa tu Fiza macam ada lagi aku yakin dia dalam ejen ni kan, macam bolehkah aku buat benda ni, bolehkah macam gitu kan. Tapi bila Fiza betul-betul daftar, betul-betul join dengan Propnet ni, dia memang unexpectation lah boleh dapat sampai tahap tu. Fiza pun memang tengah pergi step by step, daripada sekarang dia banyak buat rental, sekarang pun memang dah pergi dah ke arah untuk buat sale dan sebagainya. Fiza nak kongsikan berapa lagi dah extra untuk penonton kita punya video ni, special. Okay, Fiza nak share ni umum dan juga khusus lah untuk student-student UTHM dekat luar sana yang mana ambil course real estate management. Jangan rasa takut, buangkan rasa takut dalam diri untuk join real estate agent. Sebab apa? Memang pada awal ni kita rasa takut, tapi bila kita dah join, kita akan dapat keberanian tu sendiri. Ramai orang kata dia takut dengan kamera. Fiza pun mengalami benda sama sebelum ni. Takut dengan income, tak dapat income ke apa. InsyaAllah kita yakin pada rezeki, yakin pada Allah. Allah yang menentukan segalanya. Itulah perkongsian daripada ejen kita. Mungkin satu hari lepas ni saya akan interview Fiza juga, tapi sebagai seorang Fiza yang lain. Macam mana Fiza buat 1 million? Betul. Mungkin itu soalan mula-mula kita akan tanya dia. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga komen banyak-banyak. Terima kasih.